Mengejek adalah salah satu jenis buli. Buli bukan hanya fizikal. Kata-kata kasar boleh memberi kesan terhadap orang lain. Perbuatan melarakan juga dikategorikan sebagai membuli. Malah ancaman secara lisan atau penghinaan dikira sebagai pembulian. Kita mungkin tidak sedar atau tidak mengambil kisah. Boys will be boys. Boys will be boys. Biasalah, budak lelaki kan? Jika anda lihat atau tahu sesuatu, suarakan, beranikan diri dan laporkan. Ia perlu dihentikan sekarang. Nama saya Aryan. Setiap hari, sekolah sepatutnya menjadi tempat yang menyeronokkan bersama kawan-kawan. Tetapi, Weh, tengok tu. Beg yang macam beg sampah. Itulah, dah hujung tahun ni takkan tak boleh beli beg baru kot. Kan? Hei! Apa yang kamu dah kata tu tadi? Kalau kamu bully dia lagi, saya akan laporkan kepada guru disiplin. Rakan sekelas tidak seharusnya mengejek antara satu sama lain. Kita kan kawan. Maafkan kami, Aryan. Kami berdua telah bully awak sejak dulu. Katakan tidak pada buli. Katakan tidak pada buli.